seram. Lah real. Habis buat apa kita pergi kedai acik ni lagi? Biasa. Kedai acik ni kan banyak jajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acik, kita seram sikit. Dah lama tak dengar. Korang. Acik nak seram je. Nanti nangis. Bagi tahu ibu. Hari tu acik prank melampau. Korang nak cerita seram? Aku nak dengar juga. Okey, dengar ni. Ada satu malam, Acik tutup kedai. Acik dengar ada suara budak ketawa. Padahal kedai gelap. Acik seorang. Bila Acik tengok luar, tak ada sesiapa. Tapi, pintu belakang terbuka sikit. Apa? Oh, maaf. Aku pergi kencing tadi. Maaf. Okay, cik, sambung cik. Okey, kita sambung. Lepas pintu belakang tu terbuka sikit, tahu tak apa jadi? Apa jadi? Apa? Oh, sorry cik. Kira cik berapa ni? Kira. Mama cik, siapa cik? Haus. Kacau betul lah. Okey, kita sambung. Korang tahu lepas tu? Cita-cita seram pun. Korang tahu tak apa yang lagi seram? Apa yang seramnya? Mak aku bila tengok kertas peperiksaan aku. Seram kan? Seram kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh dah, jom ini. Seram lah. Seram tak?